Alunan merdu menghiasi mimpi, senandung rindu meriangkan hati. Tanpa notasi, suramnya hidup ini dari telinga akan turun ke hati. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalam ala syafi'i anbiya'il mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Melaka Kumajijaya, rakyat bahagia megamit dunia. Pijak laksana tua, berani laksana jebat. Mozaik anak yang baik lagi cerdik. Salam Nadi Ilmu Amalan Membaca dan salam Malaysia Madani. Pemilik nama Muhammad Hazi Aiman bin Baharudin merupakan pelajar tingkatan 4 dari Sekolah Menengah Sains Muzaffar Shah Melaka dengan kod sekolah MEE 2141. Lautan samudra sanggup kurenangi, tinggi harapan persembahkan warkah. Apa mahu tunggu lagi? Marilah bersama-sama kita mendalami setiap baik-baik perkataan dari sebuah karya Surinai Fakih yang mempunyai banyak nilai tersirat yang patut diteladani. Lagukan Senandung Itu mempunyai 311 muka surat dan mengandungi 23 bab. Novel ini menyentuh tentang perjuangan, keazaman, keberanian, kegigihan dan juga kecintaan terhadap budaya Melayu. Saya yakin dan pasti bahawa buku ini mampu memberikan sentuhan jiwa kepada masyarakat yang membacanya, khususnya buat golongan wanita. Buku Lagukan Senandung Itu karya Surinai Fakih tergolong dalam kategori novel sastra Melayu. Ia juga boleh dikategorikan dalam beberapa genre lain, antaranya sastra kontemporari yang dapat mengangkat tema perjuangan wanita dalam bidang seni tradisional. Yang kedua, budaya dan warisan yang menggambarkan kepentingan memelihara seni muzik tradisional Melayu seperti gendang dan serunai. Yang ketiga, inspirasi dan motivasi yang menceritakan ketabahan seorang wanita menghadapi cabaran untuk mencapai impiannya. Dan yang terakhir sekali, fiksyen realistik yang berdasarkan latar masyarakat dan cabaran sebenar dalam mempertahankan warisan budaya. Novel ini sesuai untuk pembaca yang berminat dengan sastra Melayu, budaya tradisional dan kisah perjuangan wanita dalam dunia seni. Buku ini telah diterbitkan oleh Dewan Bahasa dan Pustaka dengan kerjasama Kepezi, iaitu Kelab Penulis Zahara Nawawi di bawah bimbingan Puan Zahara Nawawi. Kata orang, tak kenal maka tak cinta. Alangkah baiknya kita mengenali sang perkarya novel ini, iaitu Serunai Fakih. Khairul Hafiz bin Abdul Rahman adalah nama sebenar bagi Serunai Fakih yang dilahirkan di Pekan Pahang pada 10 Oktober 1972. Kemudian keluarganya berpindah ke Johor Bahru sebelum menetap di Muar ketika usianya 9 tahun. Beliau berkelulusan ijazah sarjana muda undang-undang di Universiti Kebangsaan Malaysia dan diploma pengurusan dan pentadbiran awam Intan. Beliau turut pernah bertugas sebagai pegawai takbir diplomatik PTD pada tahun 1998 hingga 2006 sebelum mengambil keputusan menulis sepenuh masa dan menjadi tenaga pengajar muzik tradisional. Novel Lagukan Senandung Itu karya Surinai Fakih adalah sebuah karya yang mengangkat tema perjuangan seorang wanita dalam mempertahankan seni warisan Melayu. Novel ini mengisahkan perjalanan Fatimah, seorang wanita yang bercita-cita untuk menguasai seni gendang dan serunai walaupun berdepan dengan pelbagai cabaran dan tentangan. Dalam dunia semakin moden, seni tradisional semakin dipandang sepi. Dan novel ini bakal membuka mata pembaca tentang kepentingan mempertahankan budaya. Ia bukan sekadar kisah pribadi seorang wanita, tetapi juga sebuah simbolik kepada perjuangan mempertabatkan seni warisan Melayu. Tema utama novel ini adalah perjuangan wanita dalam bidang yang didominasi lelaki. Fatimah membuktikan bahawa kesungguhan dan keazaman mampu mengatasi segala rintangan. Beliau tidak pernah berputus asa walaupun berdepan dengan penolakan dan penghinaan. Selain itu, novel ini turut mengetengahkan kepentingan memelihara seni warisan
Dalam dunia yang semakin moden ini, banyak seni tradisional yang semakin dilupakan. Melalui kisah Fatimah, pembaca dapat melihat bahawa seni budaya bukan hanya hiburan, tetapi juga lambang identiti suatu bangsa. Nilai yang terdapat dalam novel ini termasuklah kecekahan, kegigihan, keberanian dan kepentinganmu. Fatimah bukan sahaja belajar gendang, tetapi juga memahami sejarah dan teknik pembuatan alat muzik tersebut. Menunjukkan bahawa kejayaan memerlukan usaha ilmu yang mendalam. Seruna Fakih gunakan gaya bahasa yang indah dan puitis dalam menggambarkan keunikan seni pengendangan Melayu. Penggunaan pahaman dan metafora menjadikan novel ini lebih menarik dan mudah dihayati oleh pembaca. Banyak pengajaran yang boleh diambil daripada lawakan senandung itu. Antaranya ialah kita perlulah bersungguh untuk mempertahankan keazman dan impian demi mencapai kejayaan kita inginkan. Yang kedua, kita juga hendaklah bertahan waris budaya agar tidak ketinggalan zaman. Dan yang terakhir sekali, buku ini juga telah membuktikan bahawa ilmu itu penting dalam apa jua bidang. Maka, lagi sekali, saya menyadangkan untuk anda buku Lagukan Senandung itu untuk menjadi peneman anda pada waktu lapang. Sekian, terima kasih. Salam Nadamu Amalan Membaca. Jumpa lagi.